aku belajar beli motor. Monyet ada sana. Monyet tak ada. Monyet tu tak. Okey, setakat aku duduk area rumah aku ni, monyet tu boleh kata tak ada lah. Tak nampak pun. Kalau monyet tu ada kan, aku rasa dia dah buat air dekat rumah aku. Ya, dia masuk rumah buat air, buat kuih. Setakat ni rumah aku okey. Okey lagi. Sebab kawasan ni dia dah buka buat perumahan, jadi monyet tu dah lari dah. Okey, beza projek dengan subsale. Betul, kalau ada monyet, aku dah lepaskan dia buat konten dah sekarang ni. Nampak tak? Nampak ada tak sekarang monyet? Tak ada kan? Nampak tak kawasan ni? Kawasan ni aman tenang tau. Ni aman tenang ni. Di rumah murah ni 396,000, 396. Dua tingkat tu 504. Kau tak mampu, kau tengok kelayakan kau. Jalan alasan. Ada je. Jalan macam mendap tu. Kau datang pun tak sini. Kau nak petikai dah jalan mendap tak mendap. Kan? Come on lah. Janganlah memandang. Don't just beguk by its cover. Don't just beguk. Don't just a book by its cover. Orang lain duduk elok yang tak mendap apa semua pun. Otak korang ni kadang mendap tu tak? Otak tu. Okay. Beza projek dengan subsale. Siapa nak tahu? Komen nak tahu. Situ ada orang jual kuih. Ada. Jalan kaki sampai depan tu kedai jual kuih tu Nasi lemak RM2.5. Buk bang, beguk tu kat leher. Yelah, Rais. Okay, siapa nak tahu beza projek dengan subsale? Nak tahu tak? Okay. Projek dia macam anak dara. Okay? Dengar ni Ada. Channel pun ada tak? Tepi depan tu je, sebelah surau. Aku tahu lah aku duduk dari sini. Betul aku boleh cakap. Okay. Projek dia seperti anak dara. Baru, solid, koyak plastik. Merah lagi. Kan? Okay. Baru. Tapi walaupun anak dara, maintenance pun ada juga tau. Anak dara ni bukan pandai semua benda pun. Ada masanya anak dara pun bengap juga tau. Masak pun tak reti lagi. Ini pengalaman aku tau. Kahwin dengan anak dara tau tak? Bini aku tu kan dara. Bini aku tu. Tahu tak? Kahwin dengan bini aku tu. Pertama kali dia buat, tahu tak? Dia buat paru goreng. Tahu? Pertama kali bini aku buat paru goreng, kau tahu? Aku makan paru dengan darah, kau tahu tak? Paru tu beli, kan? Beli paru, balik. Terus siang paru tu, belah dia semua, gaul garam kunyit, goreng. Aku makan paru tu kan, apa salah macam rasa macam ada berdarah-darah ni kan? Rupanya sepatutnya paru tu kena rebus dulu. Paru kena rebus dulu. Tu barulah kita cincang goreng. Tu ada anak dara. Siapa nak rumah? Projek baru sekalipun, nampak baru, tapi masuk rumah kau ingat pemaju nak bagi kau sebuah benda.